warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan kebaikan menderma darah. Salah satu kebaikannya ialah kita dapat menyelamatkan maksimum 3 nyawa pesakit. Dan selain itu, kita dapat meningkatkan tahap kepuasaan diri kerana kita menolong orang lain. Selain kebaikan yang rakan saya bagi tahu tadi, kita juga yang menderma darah, kita berasa sihat dan segar. Selain itu, kita juga menjaga kesihatan kita dan memelihara kardiovaskular, iaitu penyakit yang berkait rapat dengan saluran darah atau jantung. Kita dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap hemoglobin bila kita pergi derma darah. Dan satu lagi, kita boleh dapat membakar lebih kurang 600 kalori bagi setiap satu beg darah yang kita dermakan kepada kempen itu. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.